Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ani Amira binti Idham Izman. Hari ini kita nak sembang sedikitlah tentang satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu perpaduan masyarakat Malaysia menerusi sukan. Macam yang kita tahu, Malaysia ni negara yang berbilang kaum. Ada Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik yang lain. Salah satu cara paling berkesan untuk satukan kita semua adalah melalui sukan. Kerana melalui sukan, kita boleh berkawan, bekerjasama dan berkomunikasi tanpa mengira kaum atau latar belakang. Jadi, dalam video ini, kita akan tengok 4 perkara utama berkaitan perpaduan masyarakat Malaysia menerusi sukan. Jadi, yang pertama, kita akan lihat bagaimana aktiviti kesukanan boleh memberi kesan kepada perpaduan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, kita akan tengok peranan sukan dalam membuka peluang kepada masyarakat, terutamanya golongan muda. Seperti bagaimana sukan dapat membentuk semangat patriotisme. Yang ketiga, kita akan bincangkan pula tentang sumbangan sukan kepada ekonomi dan imej negara, termasuk bagaimana kejayaan dalam bidang sukan dapat mengharumkan nama Malaysia. Dan yang terakhir, kita akan lihat usaha yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan politeknik untuk menggalakkan pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan serta memupuk semangat perpaduan. Okey, jom kita dengar apa yang kawan-kawan saya nak kongsikan. Banyak je sebenarnya aktiviti sukan yang secara langsung menyatakan kita. Pertama, sukan berpasukan seperti bola sepak, sepak takraw. Kalau kau perasan kan, dalam satu pasukan futsal, mesti ada campuran Melayu, Cina atau India. Main sama-sama. Kedua, karnival sukan macam karnival sukan politeknik ni sendiri atau di peringkat kebangsaan macam Sukma. Juara Sukan Malaysia ke-22, Sukma Selangor 2026 dengan jumlah pungutan pingat 101 emas, 73 perak, 71 gangsa dengan jumlah keseluruhan 245 pingat milik kontijen Selangor Darul Ehsan. Pelajar dari serata negara, macam-macam kaum, berkumpul dan bertanding bersama-sama. Ketiga, sukan rakyat atau permainan tradisional macam perayaan macam hari kebangsaan. Ya, contohnya tarik tali dan gasing. Semua orang join tanpa kira bangsa. Sebenarnya kan, aku pernah tengok satu posting TikTok ni pasal futsal community kat kawasan kejiranan lah, di mana pemain-pemain dari macam-macam kaum main sama-sama dalam satu pasukan. Dan komen-komen bawah video tu semua puji semangat kerjasama diorang. Tu contoh nyata macam mana sukan satukan kita. Daripada semua inilah kan, ada 2 implikasi besar terhadap perpaduan. Contoh implikasi pertamanya ialah ia eratkan silaturahim dan hubungan sosial sebab kita berlatih, bermain dan bersorak sama-sama tanpa mengira kaum atau agama. Implikasi kedua ialah ia memupuk semangat kerjasama dan toleransi sebab dalam satu pasukan campuran kaum, kita kena saling percaya dan sokong demi kemenangan bersama. Hai, nama saya Vera Naishari. So, macam mana sebenarnya sukan ini boleh bagi peluang dan bina semangat patriotisme dalam diri kita? Ada 3 peranan utama sukan dalam aspek ini. Pertama, sukan bagi peluang kepada individu berbakat untuk wakili negeri di peringkat antarabangsa, contohnya di SEA Games, sukan Commonwealth, malah sukan Olimpik. Tak kira apa kaum pun, kalau ada bakat, semua boleh bersinar mewakili Malaysia. Kedua, sukan bina rasa bangga, identiti kebangsaan. Korang
Mesti pernah tengok kan bila lagu negaraku dimainkan masa upacara penyampaian pingat, walaupun tengok je dekat TV atau live streaming YouTube, kita semua rasa sebab dan bangga jadi rakyat Malaysia. Tak kira kau apa pun. Ketiga, sukan satukan rakyat sebagai penyokong bersama. Contoh yang paling dekat bila kita sokong pasukan bola sepak negara Harimau Malaya dalam stadium tu, peminat dari pelbagai kaum berkumpul pakai jersey sama, sorak sama-sama. Malah aku pernah tengok video viral kat TikTok masa perlawanan Piala AFF di mana peminat pelbagai kaum berpelukan bila Malaysia menjaringkan gol. Ramai yang tak perasan yang sukan ini berimpak besar pada ekonomi negara. Ada 3 sumbangan utama. Pertama, sukan jana pelancongan sukan atau sports tourism. Contohnya acara seperti League Tour di Langkawi dan Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia yang tarik ramai pelancong dan penonton antarabangsa datang ke Malaysia. Secara tak langsung, untungkan sektor pelancongan, hotel dan pengangkutan. Yang kedua, sukan mewujudkan peluang pekerjaan dari jurulatih, pengurusan acara sukan sampai ke industri barangan sukan macam kedai jersey dan kasut sukan. Semua ni sumbang kepada ekonomi tempatan. Ketiga, sukan angkat imej negara di persada dunia. Sebenarnya, saya baru je baca berita online. Malaysia jadi tuan rumah SUKMA 2026 di Selangor tahun ini. Malah kali pertama, sukan seperti e-sukan, catur, kriket dan kabadi dimasukkan sebagai acara rasmi. Ini tunjukkan Malaysia terus berkembang dan mampu anjurkan acara sukan bertaraf tinggi, sekaligus angkat imej negara sebagai destinasi sukan yang aktif dan progresif. Pendapat saya, ada 3 usaha utama yang praktikal. Pertama, pihak pengurusan boleh terus anjurkan kejohanan sukan tahunan seperti Karnival Sukan Politeknik yang terbuka kepada semua pelajar tanpa mengira kaum supaya semua dapat peluang sama rata untuk sertai dan berinteraksi. Kedua, tubuhkan lebih banyak kelab dan persatuan sukan dan pastikan setiap pasukan latihan atau pertandingan terdiri daripada gabungan pelajar pelbagai kaum, bukan berkumpul ikut kaum sendiri saja. Dengan cara ini, interaksi silang budaya berlaku secara semula jadi melalui latihan bersama. Ketiga, sediakan kemudahan sukan yang lengkap dan selesa, serta bagi insentif seperti anugerah sukan cemerlang atau beasiswa sukan untuk galakan pelajar dan latar belakang aktif menyertai sukan. Malah, aku pun nak tengok di YouTube ada satu video dokumentari pendek pasal satu politeknik lain yang buat program sukan silang kaum, di mana setiap pasukan wajib ada campuran kaum dan hasilnya. Perpaduan pelajar di situ nampak lagi erat berbanding sebelum ini. Kalau usaha-usaha macam ni dilaksanakan secara konsisten, saya percaya semangat kesukanan dan perpaduan dalam kalangan pelajar PBU boleh jadi lebih kukuh lagi. Okey korang, jadi daripada semua perkongsian tadi, kita dapat lihat bahawa sukan sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk perpaduan masyarakat Malaysia. Daripada Padang, Gelanggang sehingga ke peringkat antarabangsa, sukan telah menjadi satu ruang untuk kita bertemu, bekerjasama dan saling mengenali tanpa mengira perbezaan kaum dan latar belakang. Dan sebagai pelajar, kita juga tak perlu tunggu untuk buat sesuatu yang besar. Kadang-kadang, perkara yang mudah seperti sertai aktiviti sukan, bermain dalam satu pasukan dan menyokong kawan-kawan pun sudah cukup untuk mengeratkan hubungan antara kita. Sebab akhirnya, yang menjadikan kita kuat bukanlah kerana kita semua sama, tetapi kerana kita mampu bersatu walaupun kita berbeza. Jadi, marilah kita sama-sama jadikan sukan bukan sekadar aktiviti riadah, tetapi sebagai salah satu cara untuk membina hubungan dan mengukuhkan perpaduan. Okey? Jadi, saya Ani Amira binti Idham Rizman dan itu sahaja untuk video kami kali ini. Terima kasih kerana menonton. Berbeza latar belakang, satu semangat, satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.